syaitan dia cuba menghasut manusia. Tuan-tuan tengok, bila ada orang mengaku Nabi boleh duk main kat dia, so kata hak mental ke apa? Hak tak mental, hak duk buat mata terbeliak Nabi main semua ada. Buat terkejut. Kalau Nabi boleh main kat dia, hak seorang pula, hak lain pula duk buat Nabi main duk lambai-lambai. Ada yang bubuh kursi kosong, ada yang buat ceramah, buat yang kita nampak tapi kita buat tak nampak. Nak tunjuk kata makam dia tu sampai. Kalau dah ada dia apa boleh dakwa, kawan ni dia pergi kubur Nabi, terus dia dakwa, dia nampak lah. Dia nampak. Sebab ada yang mula. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis, masih lagi hadis di dalam babul masajid, bab tentang hukum hakam masjid, di mana Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menghimpunkan hadis-hadis hukum di dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan di dalamnya salah satunya ialah babul masajid yang kita telah sampai kepadanya. Dan hadis yang berikutnya ialah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, muttafaqun alaih. Wa zada Muslim wan Nasara wa lahuma min hadithi Aisyah kanu idza mata fihim ar-rajulu as-salihu banaw ala qabrihi masjida wa fihi ulaika shirarul khalq. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah qatala, asalnya perang ataupun qatala, bunuh, qatala di atas dasar mufa'alah, musyarakah. Tapi dalam konteks ayat Arab ni maksud Allah melaknat atau Allah menjauhi rahmat ataupun Allah membinasakan, yakni satu doa supaya Allah mengambil tindakan menjauhi rahmat dan petunjuknya. Qatalallahu al-yahuda, siapa? Kepada Yahud. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, kerana mereka mengambil kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Yakni mereka jadikan kubur-kubur itu tempat upacara salat, tempat mereka memakmurkannya, seperti mana mereka memakmurkan masjid. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar yang demikian itu, jika sesiapa menyamak Sahih Muslim, ialah di dalam riwayat Muslim wazada Muslim menambah wan nasara, dan nasara, yakni qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahud dan Nasara yang mana mereka menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Itu satu hadis daripada Abu Hurairah, dan hadis ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam
melaknat orang-orang yang menjadikan kubur para nabi termasuk kubur baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Bukan saja diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, diriwayatkan oleh ramai para sahabat, diriwayatkan oleh Jabir dan diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Meriwayatkan hadis-hadis yang serupa, dan hadis-hadis ini Nabi SAW ulang dan tekan hadis ni terutama pada beberapa hari akhir baginda Nabi SAW wafat, sebelum baginda wafat, kerana baginda bimbang tentang orang menjadikan kubur sebagai tempat upacara ibadat. Dan itulah yang kita lihat benar-benar berlaku. Walahuma min hadis Aisyah, bagi Bukhari dan Muslim itu ada hadis Aisyah katanya, Nabi sabda, kanu idza mata fihimur rajulus salihu banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu apabila mati di kalangan mereka lelaki yang saleh, mereka buat di atas kuburnya masjid. Dia kata ulaika syirarul khalq, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Dalam sebahagian riwayat wasawwaru fi tilka suwar, dan mereka akan melukis padanya gambar-gambar tersebut. Hadis ini ialah respon Nabi SAW kepada cerita Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, Ummu Habibah anak Abu Sufyan, yang mana dia telah berhijrah ke Habasyah, dan juga bersama dengannya ialah Ummu Salamah yang juga berhijrah ke Habasyah. Kita tahu bahawasanya Nabi SAW semasa di peringkat Mekah, apabila tekanan yang dilakukan oleh Quraisy begitu dahsyat, sebahagian sahabat berhijrah ke Habasyah. Kerana Habasyah walaupun negaranya Kristian, tetapi rajanya adil. Fa inna biha malikan la yadhlimu indahu ahada. La yadhlimu indahu ahada. Kerana dia adalah seorang raja yang tak menzalimi rakyatnya, iaitu Ashamah. Najasyi gelaran raja Habasyah, namanya Ashamah. Jadi para sahabat berhijrah ke sana, Nabi tidak berhijrah. Sebahagian sahabat pergi ke sana, termasuklah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ummu Habibah dia lari daripada tekanan Quraisy, dia ikut Nabi, sedangkan dia adalah anak pemimpin utama Quraisy. Siapa dia? Abu Sufyan. Pak dia lawan Nabi, anak dia sokong Nabi. Dia berhijrah dengan suaminya, dan dalam sebahagian riwayat Badillah bin Jahsh dikatakan tanassar, menganut Kristian. Perbincangan panjang tentang isu ini. Dan kemudian Ummu Habibah tanpa suami. Nabi SAW meminang Ummu Habibah ketika dia berada di Habasyah. Dan Najasyi yang namanya Ashamah, Najasyi itu gelaran, namanya Ashamah, menganut Islam secara rahsia. Dia raja, Maharaja Habasyah, dan dia yang telah membayar mahar Ummu Habibah. Nabi pinang tu, mahar tu Najasyi bayar. Apabila mereka balik berjumpa dengan Nabi SAW setelah pulang daripada Habasyah, Nabi dah berhijrah ke Madinah. Nabi asalnya di Mekah, mereka pergi ke Habasyah, ke Ethiopia ataupun ke Abyssinia. Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Bila mereka balik, mereka tak balik ke Mekah, mereka pergi ke Madinah. Bila mereka berjumpa dengan Nabi, orang-orang yang ada di Habasyah ni, Nabi sering tanya mereka, apa yang kamu tengok di Habasyah?
Tak adalah mereka kata snap gambar Rasulullah ni, ada juga gambar saya duk ambil. Tak adalah masa tu. Kok dia buat grup WhatsApp ambil gambar tengok, tak ada. Zaman tu semua maklumat melalui periwayatan, riwayat, narration, melalui periwayatan. Apa yang dia ceritakan. Jadi mereka cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tengok gereja yang namanya Maria. Dalam gereja tu cantik, banyak gambar-gambar orang, patung-patung banyak. Namanya gereja tu Maria. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ulaika idza kana fihimur rajulu salih, dalam sebahagian riwayat, famata banau ala qabrihi masjidah. Mereka itu kalau ada orang soleh, kalau ada tok guru ke apa, orang yang nampak warak, mati, mereka buat masjid tempat tu. Wasawwaru fihi tilka suwar, mereka buatlah patung-patung tu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Sebab apa mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jal? Sebab kerana perbuatan mereka lah lama kelamaan orang yang datang kemudian menjadi sesat. Mula-mula buat patung, inilah patung tok guru kita. Mari orang lain, oh ni patung tok guru, Masya Allah. Mari yang lain, ada patung ni berkat sikit. Mari orang lain, tunduk sikit, hormat. Lama-lama orang sembah, lama-lama orang doa. Kerana ada orang mula. Saya akan baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini yang begitu banyak, hatta apa yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Al-Um, dan juga yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir. Benda-benda seperti ini, syaitan dia cuba menghasut manusia. Tuan-tuan tengok, bila ada orang mengaku Nabi boleh duk main kat dia, tak usah kata hak mental ke apa. Hak tak mental, hak duk buat mata terbeliak Nabi main semua ada. Buat terkejut. Kalau Nabi boleh main kat dia, hak seorang pula, hak lain pula duk buat Nabi main duk lambai-lambai. Ada yang bubuh kursi kosong, ada yang buat ceramah, buat yang kita nampak tapi kita buat tak nampak. Nak tunjuk kata maqam dia tu sampai. Kalau dah ada dia apa boleh dakwah, kawan ni dia pergi kubur Nabi, terus dia dakwah, dia nampak lah. Dia nampak. Sebab ada yang mula. Sebab ada yang mula. Oh, mereka akan nakal kata Suyuti kada wa kada, fulan kada. Para muhaqqiqin, apa yang An-Nawawi sebut, kenapa tak ambil Imam Nawawi? Kalau tidak kau mazhab Syafi'i. Apa yang sebut Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, kenapa tak nukut dia? As-Suyuti dia sebut tu, banyak perkataan Suyuti di samping kita hormat dia, tetapi perkataan dia As-Sakhawi mengkritik As-Suyuti dalam masalah ini dengan kritikan yang dahsyat. Bukan semua nak ditelan. Begitu. Ini semua sebab ada orang yang mula. Sebab ada orang mula. Walaupun ada orang kata dia tak bersihat ke apa, tapi yang penting dia ingat nama saya, yang tu penting.